Dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, bagilah apa-apa pesan kepada aku." Nabi pesan apa? Dekat Abdullah bin Salam. Apa Nabi pesan dekat dia? Nabi kata, "Wahai Abdullah bin Salam, 3 benda." Nabi kata, yang pertama, afsyus salam. Nabi kata, hang jumpa siapa pun lepas ni, Assalamualaikum. Kecil tak benda tu? Kecil aja, tapi Nabi ajak. Nabi ajak kepada siapa? Kepada orang bodoh ke? Roi, Abdullah bin Salam alim kitab Taurat. Tapi Nabi ajak dekat dia benda tu, benda kecil aja. Apa dia? Jumpa siapa pun, afsyus salam, sebarkan salam. Orang seronok jumpa kita, ceria kita ni, jumpa siapa pun, Assalamualaikum. Macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat. Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kami ni sampai tak dapat peluang untuk nak bagi salam dekat Nabi. Pasal Nabi duk bagi salam dulu dekat kami. Sahabat sampai menyorok balik tiang, balik dinding, balik apa. Tunggu Nabi mai pasal nak bagi salam. Pasal apa? Kalau tak menyorok, Nabi bagi dulu. Nabi macam tu. Dia mendahului orang dalam hal khairat, dalam hal kebaikan. Bagi salam itu khairat, itu benda kebaikan. Pasal apa? Pasal khair ni, kebaikan ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak nampak kebaikan tu. Kita duk nampak keburukan orang. Nabi habaq dekat Abdullah bin Salam, afsyus salam, bagi salam, dia kata. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 500 orang. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 50 orang. Kita boleh jamu seorang, kita jamu. Terserempak, jumpa tang mana kau, pergi bayar untuk dia. Wa at'imut ta'am. Dan yang ketiga, Nabi kata, wassalatu bil-lail wan-nasu niyam. Nabi kata dekat Abdullah bin Salam, waktu orang semua tidur, bangkit, semayanglah kepada Allah. Nabi beritahu dekat Abdullah bin Salam, 3 benda ni je hampir buat. Bagi salam, sekali-sekala jamu orang, dan yang ketiga, semayang di waktu orang tengah tidur. Ini kebaikan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.